Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak menyekolahkan walanon yang bodoh piang mengenai isu ataupun mengenai subsidi minyak RON95, yang di mana minyak itu dimasukkan dalam program Budi 95 ataupun Buli 95. Nampak. Jadi Pak Haji tengok kenyataan walanon, penerangan walanon ni, nampak sangat yang walanon ni memang bodoh piang. Dia tak tahu apa yang dia ikut, dia tak tahu apa yang dia faham. Dia cuma menyondol dan menjilat aja kerja dia. Tak kisahlah dia dapat upah ke, tak dapat upah ke, pentaksub ke, penjilat ke. Tapi biarlah cerdik sikit bila nak buat komen mengenai subsidi RON95. Ni Pak Haji nak beritahu kat walanon. Sebenarnya RON95 ni harga yang sebenarnya naik. Daripada RM2.5 naik RM2.60. Tapi untuk mengaburkan mata rakyat, kerajaan terpaksa bagi subsidi RON95 dengan turunkan harga RM1.99. Ni kena faham walanon. Dia turunkan harga minyak tu daripada RM2.5, bukan daripada RM2.60. RM2.5 kepada RM1.99 bermakna kerajaan bagi penurunan sebanyak 6 sen. Bukan 61 sen yang kau katakan. Itu bangang nama dia. Sedangkan 6 sen ni sahabat-sahabat, macam-macam syarat yang nak dikenakan kepada rakyat. Baru 6 sen. Dengan terlibatnya Kementerian Pengangkutan. Sedangkan ini subsidi dia ataupun penurunan harga minyak ni hanya Kementerian Kewangan saja yang memberi hak kepada rakyat Malaysia tentang subsidi. Tetapi kementerian lain pun sibuk. Macam Kementerian Pengangkutan sibuk. Sesiapa yang ada lesen baru ada layak untuk mendapat subsidi RM1.99, iaitu RON95 yang turun sebanyak 6 sen. Cuba bayangkan, 6 sen saja kerajaan bagi berbagai-bagai syarat. Dengan nak IC, dengan nak lesen memandu, berbagai sebab. Itu baru 6 sen. Jadi walanon, kau kena ingat walanon, itu baru 6 sen. Kementerian Pengangkutan terpaksa sibuk nak campur hal tentang Kementerian Kewangan mengenai subsidi tentang penurunan minyak. Lagi-lagi kalau kau kata penurunan minyak ni berdasarkan kepada RM2.60 kepada RM1.99, dan ini 61 sen. Walanon bangang. Kau dengar sini, 6 sen aja syarat macam bagai nak gila. Ini lagi kalau 61 sen. Kalau 61 sen lah kerajaan turunkan harga minyak, kau tahu tak apa yang kerajaan nak? Yang sekarang ni Kementerian Pengangkutan sibuk pasal lesen memandu baru layak dapat 6 sen. Kalau 61 sen, tu Kementerian Kesihatan pun akan masuk campur juga depan ni, untuk memastikan rakyat Malaysia layak dapat subsidi RON95. Kalau sekarang ni nak lesen memandu, nanti kalau 61 sen turun, Kementerian Kesihatan minta kepada rakyat Malaysia yang ada injection cacar, injection BCG, mesti ada kesan bulat dekat jari, dekat lengan tu, tempat yang injection tu. Kalau ada kesan tu, itu layak dapat 61 sen. Kalau tak ada, tak layak. Itu baru betul. 6 sen aja haru biru, lagi 61 sen. Bagai-bagai syarat. Nanti Kementerian Kesihatan pula nak minta pengesahan daripada doktor mengatakan ini rakyat Malaysia yang pernah cocok BCG, yang pernah cocok cacar. Kalau tak ada cocok BCG, tak ada cocok cacar, tak layak dapat RON95 61 sen. Kan nampak tak ni bangang tak bangang walanon walanon. Inilah sahabat-sahabat, walanon ni bodoh piang nama dia. Menyondol aja, menjilat aja, taksub tak ada tempat. Itu baru 61 sen. Kalau lah kerajaan turun 70 sen, surat nikah,
surat beranak, surat apa tu apa lagi, surat mati bapa, mengesahkan ini bandnya, engkau katalah Ali bin Abu punya surat mati pun dia kajak anak, mengesahkan kau ni memang anak Abu yang layak untuk mendapat minyak. Macam-macam nanti kau percayalah. Ini kerajaan ketimbang. Kan Pak Haji dah cakap, kalau tak bangang bukan Walanon, kalau tak temerang bukan Papanon. Inilah yang kita kena. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya RON Notify ni 6 sen daripada 205, RM2.05, bukan daripada RM2.60. Kalau RM2.60 turun kepada RM1.99, bermakna kerajaan subsidi 61 sen. Bukan. Inilah Walanon bangang. Konon-konon nak tunjukkan yang Papanon ni paling hebat, memberikan subsidi sebanyak 61 sen. Kepala otak dia. Walanon. Lagi satu Walanon, aku nak beritahu kat hang. Penurunan RON Notify RM1.99 ni bukan bermakna harga-harga barang di pasaran tu turun. Pengusaha-pengusaha yang menggunakan kenderaan yang diesel, semua yang pergi hantar pasar burung, hantar ikan, hantar ayam, hantar sayur, hantar apa, semua kenderaan-kenderaan perdagangan ni dia gunakan diesel. Dia tak gunakan RON Notify. Ni Walanon bangang. Kau cakap apa? RM1.99 penurunan Notify, harga barang akan turun. Kepala otak hang. Mana ada kenderaan perdagangan semua guna petrol, semua guna diesel. Lainlah kalau Papanon kata, okey, diesel akan turun 60 sen. Barulah kita boleh tekan kepada peniaga-peniaga dan juga lori-lori perdagangan ni yang menggunakan lori-lori diesel ni. Kalau dia tak turunkan harga, barulah kita boleh balon. Sekarang kita nak balon untuk apa? Sebab memang dia guna diesel, dia tak guna Notify, dia tak guna petrol. Okey, kalau pemandu lori tu pun dia dapat subsidi RM1.99, dia tuang kat kereta dia petrol, bukan dia nak tuang kat lori yang dia bekerja. Kenapalah bangang sangat Walanon? Cubalah jadi orang tu cerdik sikit. Nak jilat tu agak-agak, nak taksub tu agak-agak. Jangan bodoh. Ini 6 sen macam-macam syarat. Menyumpah-nyumpah rakyat Malaysia. Ada IC yang masalah, kena pergi JPN. Lepas tu ada yang tak ada lesen. Sibuk nak kena nak ambil lesen. Ingat lesen murah ke lesen kereta? Yang dulu kerajaan bagi lesen percuma tu motor bodoh, bukan lesen kereta. Bangang punya Walanon. Ini Pak Haji cakap ni biar Walanon tengok. Siapa yang terasa tu ada punya pasal. Tapi sekurang-kurang kita kena sekolahkan Walanon ni supaya dia cerdik sikit. Jadi apa yang Pak Haji nak beritahu kepada sahabat-sahabat dan masyarakat Malaysia, bahawa RON Notify ni dia turun 6 sen daripada harga asal RM2.05, bukan RM2.60. RM2.60 tu mereka naikkan. Mereka bagi 6 sen, mereka sebat 55 sen. Itu yang Pak Haji dah beritahu. Jadi jangan dengar cakap Walanon haprak ni. Mereka ni memang bangang, memang biol kepala otak dia orang ni. Jilat tak kena tempat, taksub tak kena tempat. Itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.